Okey, kocong-kocong. Jemput servis. Syahir Sudu. Hantaran Azlan. Ai. Sebenarnya agak janggal melihat Azlan macam pelik je macam tu. Sebab Syahir kita dah biasa dah tengok. Kita pun membariskan Yota Haruhara, Wataru Narawa, Toshitaka Naito. Haruhara nombor 6. Nombor 3. Baik servis Syahir yang pertama. Berikan mata. Adalah antara pemain yang berpengalaman untuk pasukan Jepun. Wataru masih agak banyak acara ragu, bukan pasukan. Dia juga berbakat baik. Betul baringnya. Oi, baik. Tapi baik lagi Farhan Adam. Azlan. Oi, adulah. Cas bol. Tandukan. Kita lihat bola ni lepas. Farhan Adam menanduk saja. Kosong Jepun. Syahir mungkin saja akan mencari Yota Haruhara. Tidak. Dia sempat spinkan bola tu. Spin daripada Syahir Rosdi. Syahir memusingkan kosong untuk Jepun. 4 Malaysia. Servis daripada Wataru. Wataru melompat servisnya tu. Tapi Farhan Adam cuba membantu. Azlan masih lagi. Tak sempat. Bola tu agak jauh dan rendah. Azlan sedikit tak sampai, dia akan pergi set 7. Kalau ke dalam sikit, Syahir akan spin kembali bola itu kepada Toshikata Naito. Bola tu atas kepala. Masih lagi. Naito. Pukulan daripada Naito dihadang oleh Azlan. Tepat berhadangan daripada Azlan. Wataru Narawa. Nanti lambungan daripada Toshitaka Naito. Futsbol yang baik pada Syahir Rosdi. Suapan yang kemas daripada Farhan Adam. Tetapi terlalu rapat ke jaring dan bola kita lihat ulang tayang. Futsbol yang kemas. Double blocking. Satu kedudukan sekarang ini. Syahir Rosdi masih belum lagi melakukan sebarang service drop, saya rasa. Mungkinkah ini peluangnya? Dia pump juga. Tetapi pemain paling berpengalaman Jepun ini sudah lebih dahulu bersedia mengambil bola-bola laju. Yota Haruhara. Lihat bagaimana dia menanti dengan kemas. Itu pastinya latihan menggunakan. 2 untuk Jepun. Satu swing yang mudah saja diambil Azlan. Tapakan saja. Itu kanan Malaysia. Dia menyudu bola tu. Hantaran daripada Farhan ini juga dilakukan tapakan. Bayangkan keyakinan kuat pasukan Malaysia untuk menang set ini. Drop daripada Syahir. Akhirnya keluar. Kalau kita berdepan dengan Syahir pun kita bingung sebab rempatan dan ayunan drop dia lebih kurang sama je. Cuma bezanya kerana mata manusia ni lebih mudah nak tengok gerakan benda yang lebih besar berbanding dengan bola yang kecil. Farhan mudah kaki kiri. Suapan tegak untuk Azlan. Pukulan kencang Azlan alias walaupun mengenai kaki Toshitaka. Bola itu jauh terbias keluar. Memang selesa lah kalau kita tengok. Malaysia 9, Jepun 2. Menggosok dia. Gosok. Kalau kita tengok servis itu laju. Nampak. 2-10. Sedap ni. Ini Azlan ni. Dia bagi lagi. Hadangan macam terkena tangan. Macam kena tangan je. Ketiak lah kita kata. Halal lah. Syahir Rosdi. Drop lagi. Tapi kali ini sudah pun ditunggu oleh Haruhara. Blocking Azlan. Terbias semula. Haruhara hantar lagi sekali. Dia pukul lagi. Syahir pula congkil. Azlan menunjukkan. Almond gulung. Dia flanges. Menggunakan kasus Vance Diaz. Begitu hebat sekali. Lihat last. Vance bergulung. Fuz. Pemain sangat penting. 3-11.
First ball mudah. Hantaran ke tengah. Azlan relax. Nampak. Ui. Nampak. Mudah saja pergerakan pasukan Malaysia. Pengalaman permainan mereka. Ya. Ini terbaik yang kita ada. Kebocoran berlaku. Kita lihat bagaimana servis Syahir yang menuju ke arah sulit sekali. Nasib baik dia sempat kepit. Kalau tidak. Habis rosak dah Jepun ni. Benar dah dekat kilo ni. Kalau dia rasa confident, dia akan drop. Dan kita kalau rasa gembira apa nak buat? Kalau rasa gembira tepuk tangan. Menang! Allah awal pula. Alah Syahir. Aduh. Dah tahu dah. 4-14. First ball Farhan. Ini memang Azlan half court. Lama. Hey, come on guys. Kena cepat-cepat. Kan? Jauh sangat. Sebenarnya bukan jauh. Sama-sama. Syahir. Dia masih lagi. Tak puas hati. Chance ball. Okey, mari kita sama-sama. 1, 2. Macam tu je. Azlan Alias memperkotak kasutkan saja Jepun dengan tanda tandukan